Saya memang dah pernah makan menu ni. Sebab saya makan kat luar negara, saya makan memang dimasak oleh orang China. Hari ni kita datang makan dekat Malapot Ipoh dekat area Pekan, Plan B, area Pekan. So tadi masa kita rasa sup ni, kita ada rasa macam power sikit, and dia punya chef sendiri yang datang minta feedback bagi kita bagi feedback jujur, and dia nak improve. Alhamdulillah, kita cuba. Alright. This one much better tadi. Yes, this one much better. Saya memang dah pernah makan menu ni. Sebab saya makan kat luar negara, saya makan memang dimasak oleh orang China. Kalau kita nak rasa dia 100% macam orang China, tak mungkin boleh dapat. Tapi kita boleh bagi satu macam feedback pengalaman saya pernah makan kat sana, supaya you boleh perbaiki lagi kan. Bagi saya, sup ni kalau nak lagi sedap, pakai tulang lembu. Sup tulang lembu, rasa broth dia lagi sedap. Trust me. Cuba buat. Kat sana semua diorang pakai sup ni, sup tulang lembu. Yang halal diorang pakai tulang lembu. Yes, tak ada orang pakai tulang ayam. Takkan menjadi sup tu. Percaya cakap saya. Cuba tanya head chef ke apa. Cuba baik. Saya tak tahu lah. Kemungkinan you punya head chef ke Chinese ke apa, tanya dia betul tak. Okay. And dekat sini, macam saya tegur tadi pasal daging dia. Okay, saya tunjuk contoh daging yang korang patut cari sepatutnya. Saya tunjuk contoh supaya korang boleh improve. Okay. Nah, macam ni. Biasa kat sana semua style macam ni. Ada slide-slide macam ni. Lagi menarik, orang akan lagi suka. Trust me. Cuba buat. Korang kena beli machine tu. Machine yang slice tu kan. Kita masuk daging, dia slide, dia jadi gulung. Ada. Majority ekonomi untuk Australia ni, majority ekonomi dia pegang orang China yang pegang. Kebanyakan restoran, kebanyakan Cina. Bos dia semua orang China, mainland. For your sauce, this one okay, good. Cuba dia rasa dia lebih kepada manis. Ini kita panggil sesame sauce. Biasa sesame sauce ni kena makan dengan ni, lagi sedap. Dekat sana diorang ada masakan, kalau korang panggil malak siangkor ni, diorang bukan guna malak siangkor, diorang buat guna sauce ni. Guna sauce ni untuk masak ni. Lagi sedap. Sebenarnya. Tapi tak apa, you try lah. Tapi yang penting sekarang, menu yang sekarang yang korang ada, yang korang kena perbaiki tu je. Bagi saya, sup pun dah okey, tukar kepada sup tulang lembu, and this one okay, but itu macam saya kata lah, taste the more instant. I tak tahu you guys guna dia punya, tapi I nampak lah you guys ada guna dia punya Sichuan pepper semua ada. Betul tak? Sichuan pepper ada, cili orang panggil cili kering ni semua ada. Ni Sichuan pepper. Betul tak? So bila kita makan, kita akan rasa kebas-kebas. Betul tak? Kalau tak biasa makan, orang makan sekali dia mesti ralatnya. Mesti outnya. Tapi okay, the taste is good, but a little bit masing ni for salty. Sikit masing lah. Tapi but it's okay, try to improve. Tak apa, insyaAllah. Tapi dia rasa sedap sebab dia first time makan. Sebab I dah pernah makan, you tahu. I tak boleh nak, expectation I mesti lagi tinggi. Betul, tak sama. Macam dia kata sedap. Sedapnya dia kata, tak sama.